Kementerian Pertahanan akan meneruskan program digitalisasi secara berfasa di 38 buah sekolah dalam kem SDK di seluruh negara bermula tahun ini. Inisiatif disokong rakan strategik dan pemain industri berkenaan bagi membudayakan teknologi kreatif di kalangan anak-anak warga kerja pertahanan. Setakat ini, sebanyak 3 buah SDK iaitu Sekolah Kebangsaan SK Sultan Seibrahim, SK Kementah dan SK TUDM Subang telah menjadi perintis program berkenaan melibatkan peruntukan RM94,000. Tahun ini memang kita sudah capai sasaran kita 3 sekolah. Jadi kita akan cuba tingkatkan supaya tahun depan kita boleh menyasarkan lebih banyak sekolah lagi. Jadi kita akan teruskan program ini berdasarkan kepada feedback ataupun maklum malas daripada pihak sekolah. Jadi buat masa ini kita sudah tamatkan 3 sekolah untuk tahun ini. SDK bertujuan memperkasa sekolah-sekolah dalam kawasan kem tentera selaras dengan perkembangan teknologi dan dasar pendidikan digital negara.